masyarakat tidak banyak memainkan peranan. Pembentukan anak itu sendiri bermula daripada rumah. Kerana rumahlah menjadi akar umbi ataupun dasar pembentukan rohani anak itu. Ibu bapa atau orang di sekeliling keluarga terdekat di dalam rumah memainkan peranan, memberikan kasih sayang, mengajar anak-anak untuk bergaul, tidak saja melebihkan pada soal akademik, make sure yang anak-anaknya mempunyai sifat-sifat yang ingin bergaul dengan masyarakat. Menghafaz Al-Quran sejak usia belum mencecah 10 tahun lagi adalah persamaan di antara cendekiawan Islam pada zaman kegemilangan tamadun Islam lagi. Dan kalau ini yang diamalkan oleh anak-anak jenis kita hari ini, masalah yang dihadapi oleh sufiah tidak akan terjadi. Oleh itu, didikan agama perlu dititik beratkan. Okey, terima kasih rakan-rakan wartawan Henry dan juga Siti Yohanis atas pandangan yang cukup bernas tu. Saudara Hasrizal, kita lihat peranan ibu bapa cukup krusial, cukup kritikal dalam mengenal pasti potensi anak-anak ni, kerana mereka lah orang yang paling dekat dan mereka tahu perkembangan daripada peringkat kecil, dari peringkat mengandung lagi kan, sampailah beliau dewasa. Jadi bagaimana cabaran ibu bapa hari ini supaya mereka dapat memaksimumkan potensi anak-anak ni, walaupun mereka ni tidak genius asalnya, mungkin IQ-nya tidak sehebat 175 ke atas tu, mungkin di bawah 100 ataupun bawah 175, tetapi dengan cara pembentukan, cara pembelajaran, cara asuhan yang terbaik yang dilakukan ibu bapa tu, potensi-potensi ini dapat dinaikkan, dapat dimaksimumkan, akhirnya anak ni berpotensi menjadi sesuatu yang berharga. Kalau ibu bapa terhadap anak-anak ni, dalam suasana yang mencabar pada hari ini, saya suka untuk emphasize dari segi kualiti masa dan bukannya kuantiti. Ya, memberikan masa yang berkualiti untuk memantau perkembangan anak-anak, dan ibu bapa juga harus menambah ilmu pengetahuan mereka tentang cara untuk mendidik dan membesarkan anak pada zaman yang ada pada hari ini. Dari situlah ya, kesungguhan yang ada pada ibu bapa untuk melihat anak-anaknya menjadi orang berjaya, membolehkan seorang ibu dan seorang bapa yang bekerja sebagai mungkin penoreh getah, tetapi boleh menghasilkan anak yang hebat berbekalkan kepada kesungguhan dan sikap positif mereka. So ianya tidak berkait rapat dengan soal apa profession mereka dan sebagainya, bergantung kepada sikap mereka yang mereka tumpahkan boleh kepada ketepikan, anak. Itu membantu tapi bukan faktor utama. Okey, di talian sekarang ada Saudari Zuhaira Ali, Presiden Persatuan untuk Kanak-kanak Bergeliga Malaysia. Assalamualaikum Puan Zuhaira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya, Puan Zuhaira, kita bercerita pasal anak-anak pintar, anak-anak cerdas akalnya ni, tetapi dari sudut persatuan punya pengalaman, bagaimana apabila kita dapat kenal pasti anak-anak ini punya potensi yang boleh ke depan dengan akal, dengan prestasi akademik yang cemerlang, bagaimana ibu bapa dan juga persatuan misalnya dapat memberi support ataupun bantuan sokongan supaya kelayakan ataupun potensi anak ini dapat terus dikembangkan dengan cara yang terbaik, dengan landasan yang betul? Terima kasih. Persatuan kami yang juga dikenali dengan akronim NAGCM, atau National Association for Gifted Children Malaysia, kami mengadakan beberapa aktiviti untuk ahli-ahli kami yang terbuka kepada keluarga. Aktiviti untuk dewasa dan untuk kanak-kanak melalui perjumpaan, ceramah, bengkel, forum, lawatan, kursus dengan edaran risalah seperti newsletter dan risalah yang lain. Dan juga kami ada laman web kami, www.nagcm.org, di mana ibu bapa boleh mengajukan pertanyaan mereka. Dan ada juga yang yang bertanya, adakah anak saya pintar, macam mana saya nak tahu anak saya pintar. Nak sukat nak ukur tu macam mana ya? Ya, ukuran. Kami ada checklist sebenarnya di website. Tetapi kalau mereka nak rujuk secara serius, kita akan rujukkan mereka pada pakar-pakar psikologi. Okey, daripada pengalaman Puan Zuhaira, bagaimana suasana anak tu sendiri? Kerana biasanya kita cerita pasal peranan ibu bapa, tetapi yang menghadapinya, yang melaluinya adalah anak tu sendiri. Kadang-kadang kita lihat apabila kekuatan tekanan yang terlampau-lampau ni kepada anak ni memberikan tekanan emosi, mereka tidak stabil, zaman kanak-kanak mereka tidak dirasai dengan sepenuhnya, mereka miss suasana tu, dan juga mungkin kemurungan akhirnya, dan mereka memberontak. Dan bagaimana ini boleh diatasi? Bagaimana kita menghadapi situasi anak-anak dapat kita fahami secara terbaik mungkin? Di sinilah peranan persatuan kami, di mana kita memberi kesedaran dan ilmu pengetahuan pada ibu bapa bagaimana nak menangani aspek sosio emosi kanak-kanak pintar cerdas. Sebab kanak-kanak seperti ini, dia
berbeza sedikit daripada kanak-kanak biasa. Dia dari satu ekstrim. Dia special, dia ada special needs juga. Gifted, tetapi special needs di dalam spektrum yang ujung sekali. Jadi bagaimana kita nak menyalurkan special needs ni? Kerana kadang-kadang bila kita dah pergi sekolah dia bosan kan. Dia tengok silibus yang diberi itu, saya rasa dia semua dah boleh selesaikan, matematik, sains sebagainya. Jadi bagaimana saluran yang terbaik untuk mereka ni mereka menang dari sudut tekanan jiwanya stabil daripada ibu bapa. Ibu bapa yang berperanan tinggi sebab anak itu anak. Jadi peranan ibu bapa adalah amat penting. Dan ibu bapa bertanggungjawab untuk menimba ilmu, membaca, bertanya. Dan di sinilah persatuan kami berjaya mengadakan satu kumpulan ibu bapa yang ada haluan yang sama dengan tujuan yang sama. Pengalaman Jadi tak perlu diberikan tekanan melampau-lampau kepada anak-anak ni. Sebenarnya tekanannya kadang-kadang dari anak tu sendiri. Kadang-kadang anak tu yang yang secara tidak langsung dia yang menekan, dia yang nak capai tahap yang tinggi, dia yang perfectionist, bukan ibu bapa. Okey, terima kasih Puan Zuhairah atas berkongsi pengalaman kepada kami ya. Assalamualaikum. Okey, selepas ni nanti Hasrizal, bagaimana kita boleh lihat dari sudut aspek sumbangan sistem pendidikan itu sendiri kan? Kerana kita lihat hari ini pun kita dengar ada ura-ura mengatakan sistem pendidikan kita nak dirombak, tidak berorientasikan perperiksaan semata-mata, melihat potensi-potensi lain dalam anak-anak dan juga pelajar itu sendiri. Jadi kita perlu rehat sebentar. Sebelum tu kita dengarkan pandangan rakan-rakan wartawan melalui Facebook ini. Silakan. Ibu bapa perlu menjadi sahabat kepada anak-anak. Dari situ bakat dan potensi anak-anak boleh dicongkir. Tindakan sesetengah ibu bapa yang menghantar anak-anak ke kelas-kelas yang dirasakan boleh merangsang mindanya wajar dipuji. Tapi mereka juga perlu ruang untuk diri sendiri seperti bermain, berkawan dan melalui semua proses dalam tumbuh saranya.